أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Termasuk muka surat 645. Tajuk dia Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan haji bersama orang ramai pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi Abu Bakar ni ialah Abdullah bin Abu Quhafah, terkenal dengan gelaran Abu Bakar, Abu Bakr, kerana disandingkan ataupun dikaitkan dengan ayah kepada gadis. Abu tu ayah ya, Bakar itu ya al-Bikr, gadis. Disebab dia adalah ayah kepada gadis iaitu Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya Nabi peristerikan isterinya, yang mana status Aisyah adalah anak dara, berbeza dengan seluruh ataupun yang lain adalah janda. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan haji setelah kembali dari Tabuk. Ya, daripada perang Tabuk kita dah bincang sebelumnya, berlaku pada penghujung ataupun dalam tahun ke-8 Hijrah, yang mana berlaku jauh daripada kota Madinah. Perang Tabuk ni di awal, ya, 9 Hijrah juga, tapi di awal sikit. Jadi jarak antara Madinah dengan Tabuk ni 26 kilometer. Ya, pergi balik dan duduk di sana lebih kurang 3 bulan. Bila balik daripada Tabuk, hampir dengan Zulhijjah. Ya, hampir dengan Zulhijjah, maka Nabi merintahkan, kerana orang-orang musyrik hadir, disebut Nabi ingin mengerjakan haji setelah kembali daripada Tabuk, maksudnya tahun ke-9 Hijrah. Kemudian baginda bersabda, kerana orang-orang musyrikin, musyrik. Jadi bila kita bersyahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tu ialah syahadatut tauhid. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadatut tasdiq ataupun syahadatul risalah. Bila orang tidak beriman dengan syahadatul tauhid, maka dia jadi musyrik. Dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini sebahagian daripada kufur. Tetapi bila dia tidak membenarkan syahadatain yang kedua, dia tidak tasdik, tidak membenarkan Nabi sebagai utusan Allah, dia jadi kafir. Ya, jadi kafir. Maksudnya itulah sebabnya
Dia panggil musyrik. Musyrik juga maknanya mereka ni ada keyakinan kepada Allah, tapi pada masa yang sama ada Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah. Ya kafir Quraisy ni dia percaya ada Tuhan. Ya, dia kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi pada masa sama dia juga percaya pada berhala-berhala. Jadi syirik itu maksudnya menduakan, mensekutukan, mensyarikatkan Allah Ta'ala dengan yang lain. Jadi antara amalan orang musyrik Mekah ni, mereka hadir bersama. Jadi Nabi tak naklah orang musyrik ni hadir bersama masa buat haji tu. Dan mereka bertawaf dengan berbogel. Sebab tradisi orang-orang musyrik dulu, dia tawaf juga. Dia buat naik haji juga. Musim haji ramai datang daripada Syam, daripada Yaman, pergi ke Mekah. Dan disebut dalam Quran mereka ni bertawaf dalam keadaan bertepuk tangan dan juga berbogel. Jadi mereka ni bertawaf dengan berbogel, maka saya tidak suka mengerjakan haji selagi hal itu tidak dihapuskan. Tak, kita nak buat hajinya ni main goyang kat depan. Dah. Ni main apa dia? Goyang-goyang. Jadi agak-agak khusyuk ke tidak? Tak. Jadi mengganggu ya orang nak buat amal ibadah, dia mari dengan berbogel-bogel. Gitu. Jadi Nabi tak suka hal keadaan demikian. Nah, maka baginda pun mengirimkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ni sahabat Nabi yang paling rapat. Tak berhijrah bersama dengan Nabi. Orang lelaki yang mula-mula masuk Islam. Ni sahabat Nabi ni. Dan Abu Bakar ni termasuk dalam 10 yang dikhabarkan berita gembira dengan syurga. Abu Bakar juga dikira ya wali yang besar, khalifah yang pertama dalam Islam. Kedudukan selepas para nabi-nabi dan rasul-rasul ni, ya, kedudukan yang tinggi adalah para malaikat lah. Lepas malaikat semua tu, barulah ya Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Dia punya turutan. Jadi Abu Bakar ni duduk nombor 1. Ya, iman Abu Bakar ni tak terlawan oleh para sahabat. Omar pernah nak test, tapi tak mampu. Pertama dia test dalam bab harta. Dah, Omar bagi separuh harta dia. Tengok-tengok Abu Bakar dia bagi habis semua. Dia kata aku tak lawan Abu Bakar. Hebat sungguh. Dah, time salam pun, bila dia nak bagi salam, Abu Bakar lah sentiasa mendahului salam. Walaupun Omar ni macam-macam helah. Tak pernah dia sembunyi di belakang pokok kayu. Ya, kemudian terkejah bagi salam. Tengok-tengok, dan ke Abu Bakar juga. Lajunya. Tak, lajunya. Hebat. Jadi ditemani oleh Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni pada masa sama dia ni adalah bapa mertua Nabi. Nabi utuskan bapa mertua. Dia Abu Bakar dengan Nabi ni tak jauh beza umur. Ya, tua Nabi ni lebih kurang dalam 2 tahun. Nabi wafat tahun 62. 63. Abu Bakar ketika itu umur dia 60-61 gitulah. Dan Abu Bakar kan wafat 63 juga. Dan dia jadi khalifah pun 2 tahun je. Jadi jarak dia dengan Abu Bakar, dengan Nabi ni 2 tahun. Jadi Nabi ni lebih tua daripada bapa mertua. Bapa mertua lebih muda daripada anak menantu. Dah. Jadi ditemani oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan juga bersama dengan mereka ni ada umat Islam yang bersama-sama mengerjakan haji. Pada tahun tu lebih kurang dalam 300 orang.
Ya, 300 orang bersama dengan Nabi gerakkan bersama dengan Abu Bakar dan Ali ni 300 para sahabat-sahabat untuk mengerjakan haji. Ketika di Mekah, mereka berdua melarang kaum musyrikin mengerjakan haji selepas tahun itu. Jadi kira-kira tahun ke-9 tu adalah tahun yang terakhir. Orang-orang kafir Quraisy boleh buat haji cara mereka lah. Bertepuk tangan dan berbogel. Jadi setelah tahun tu telah diwartakan, dan Saidina Ali dengan Abu Bakar ni diutuskan untuk memberi warta lah, berkeliling. Surat, orang kata undang-undang baru yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sebab di Mekah ketika itu masih ada lagi beberapa keluarga yang tidak Islam. Masa berlakunya Fathul Mekah, ramai orang kafir Quraisy masuk Islam. Tinggallah beberapa lagi keluarga-keluarga yang belum Islam. Jadi oleh kerana sifat Islam ni dia tak memaksa, jadi dia biarkan dulu. Dia biarkan dulu. Ya. Jadi disebut ketika di Mekah mereka berdua melarang kaum musyrikin mengerjakan haji selepas tahun itu, kepada kaum musyrikin diberi tempoh selama 4 bulan untuk masuk Islam. Selepas itu tiada lagi tolak ansur antara mereka musyrikin dengan muslimin kecuali perang. Jadi ini perjanjian barulah. Menyebabkan dengan pelaksanaan arahan ini, maka terangkatlah segala perjanjian gencatan senjata sebelumnya. Tidak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Maghazi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetuai kerja haji sebelum Hijjatul Wada'. Abu Bakar ni diutuskan oleh Nabi. Nabi tak buat haji lagi. Tak, Nabi tak pernah buat haji lagi. Jadi Nabi utuskan Abu Bakar. Jadi pelaksanaan haji tu, model yang pertama ditunjuki oleh Abu Bakar. Kira-kira Nabi ni belum pergi lagi. Ya, belum pergi lagi. Hak kata khuzu manasikakum anni. Ambillah cara manasik kamu, haji kamu daripada aku. Jadi mula-mula setelah dipadukan haji ni, Nabi tak buat terus. Ya. Nabi lewatkan sedikit. Jadi maknanya hukum haji ni boleh diperlewatkan. Sebab dia punya hukum dia muwasa'. Ya, muwasa'. Maknanya tempoh pelaksanaan dia tu luas. Luas. Dia tak macam solat. Tak, solat ni bila masuk waktu dia memang dah muwasa', luas. Tapi dia ada had dia. Dia ada had dia. Tak. Jadi sampai satu masa dia akan jadi mudayya'. Dia akan jadi sempit. Tapi haji ni tempoh dia luas. Tak, tempoh dia luas. Kena pula sekarang ni, kalau kita daftar sekarang dah 2025. Rasa-rasa kalau daftar sekarang tuan-tuan tak, nama kita naik dekat 2050 ramai. Tak, 2050. Rasa atas lagi rasanya. Tak, 2060 kalau daftar sekarang. Ya. Jadi mahal sikit lah. Mahal sikit. Ya. Kalau pergi dengan tabung haji sekarang, berapa belas ribu? 13,000, 15,000 gitulah. Ya. Tapi kalau kita buat rayuan,
kena sekali ganda. Lebih sikit. Tahun lepas 33,000. Kalau buat rayuan. Sebab apa? Orang buat rayuan ni dikira orang yang berwang. Tak berwang. Ya, ada wang lah. Tak, ada duit. Jadi buat rayuan, kalau nama naik, bayaran dia sekali ganda lagi. Kalau ikut tabung haji 15,000, dia jadi 33,000. Itu tahun lepas. Tak, tahun ni dengar kabarnya Qarar baru. Qarar baru. Tak. Dia akan ambil perkiraan tentang kesihatan pula. Sebelum ni memang dah diperketatkan kesihatan tu. Tak. Tentang umur dan berat badan. BMI. Ambil kira juga tu. Jadi siapa yang nak pergi tu, BMI dia tu kena pastikan. Body apa dia panggil tak? BMI. Body, M tu apa? Index dah. Jadi dia kena seimbang. Ya, seimbang. Gitu. Dia sebut, tetapi tidak diizinkan oleh orang musyrik mengerjakan haji selepas tahun itu, malah tidak diizinkan bertawaf dengan berbogel. Tak dibenar dah. Tak. Huduh benar bogel ni. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzawi dan beberapa orang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Abu Bakar sebagai amir, yakni ketua jamaah haji pada musim haji itu, iaitu pada tahun 9 Hijrah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pula dikirimkan oleh baginda membawa 3 ataupun 40 ayat Al-Quran daripada surah Bara'ah. Bara'ah. Ya, dalam ni ada pula ujung tu, bara'atun minallah. Ayat-ayat itu dibaca oleh Ali kepada orang ramai. Kaum musyrikin diberi tempoh 4 bulan untuk pergi beribadah mengikut cara mereka. Kemudian pada hari Arafah, Ali membaca ayat-ayat tersebut dan memberi tempoh pada mereka bermula dari 20 hari bulan. Ya, bermula daripada 20 hari bulan Zulhijjah hingga bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Akhir. Tak. Sebab haji ni 9 Zulhijjah. Itu hari Arafah. Tak. Al-Hajju huwal Arafah. Dia bermula daripada hari ke-9 Zulhijjah. 10, 11, 12. Dah 13 hari tasyrik. Dah 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. 9 hari Arafah, 10 hari raya. 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi orang dah balik semua, dia bermula start daripada 20 hari. Hari bulan Zulhijjah tahun 9 Hijrah. Dia bermula. Tak. Lepas Zulhijjah, Zulqaidah. Tak. Betul lah. Bukan. Zulqaidah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dan sampailah pada 10 Rabiul Akhir. Ya, 4 bulan. Dia bagi masa 4 bulan. Ayat-ayat ini dibaca oleh Sayyidina Ali ke rumah-rumah kaum musyrikin dan diberitahu mereka selepas tahun itu orang musyrikin tidak dibenarkan bertawaf dengan berbogel. Dia pergi rumah ke rumah. Maksudnya tak ramai lah. Kalau banyak rumah tak larat juga. Tak, pergi rumah ke rumah membaca warta dan berkeliling. Baru. Tak. Sayyidina Ali ditugaskan untuk menginform.
Jadi maknanya nak perang ke nak apa ke, ya, perkara itu kena diberitahu. Satu keadilan. Ya, bukan pergi serah hendak tanpa ada persiapan bahagian musuh dah. Diwartakan dahulu. Dia bagi tempoh 4 bulan je. 4 bulan. Dah. Untuk mereka ni kalau tak nak masuk Islam, keluar daripada bumi Mekah. Dah. Kalau tidak, nak selamat, tak nak tinggalkannya, masuk Islam. Itu dia. Dia bagi 2 pilihan. Nak duduk kat Mekah, masuk Islam. Selamat. Kalau tidak, perang. Ataupun kamu lari. Pergi ke negara-negara yang bukan, ya, negara Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Muhriz, daripada bapaknya Abu Hurairah, berkata, saya bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika beliau dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surah Bara'ah. Tak surah Bara'ah kepada penduduk Mekah. Ali ditanya, apa yang akan kamu beritahukan? Jawab Ali, kami akan beritahu bahawa tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Dan tidak dibenarkan bertawaf dengan berbogat. Dan barang siapa yang ada perjanjian di antaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempohnya akan habis dalam masa 4 bulan. Maknanya kalau ada perjanjian, ya, dia ada tahalluf antara Nabi dengan beberapa suku Arab. Seperti suku Arab Khuza'ah yang ada buat perjanjian taat setia. Dia tak serang Nabi, Nabi tak serang dia dan dia selamat. Tapi start daripada tu hanya diberi tempoh 4 bulan, lepas tu perjanjian itu dikira terbatal. Ya, dikira terbatal. Inilah apa dia disebut. Dan barang siapa yang ada mana lagi? Bawah tak? Dan tidak dibenarkan lagi orang musyrik mengerjakan haji selepas tahun ini. Kata Ali, saya telah menyeru hingga parau suara. Tak, dulu dia, ialah zaman dulu paksa pergi rumah ke rumah lah. Macam kalau zaman kita tahun 70-an, 80-an. Tak, dia masuk dengan pakai van tu. Van kesihatan ke, van Kementerian Penerangan ke. Tak, masuk ke kampung-kampung. Tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini ada tayangan gambar. Tak, cerita Hindustan ke apa ke. Dia buat kat tengah-tengah padang. Orang zaman dulu mana ada TV. Dia masuk tak. Ya. Saya down waktu tu. Kita pergilah. Kecil kan saya tak. Ada pergi jual ubat lah macam-macam lah. Dia buat tayangan gambar. Cerita Indonesia. Ya. Cerita pendekar. Ya, mata satu daripada gua hantu ke apa nama. Dadang lagi tak. Cerita Hindustan, Gobi ke apa namanya tak. Ya, lepas tu dia bagilah penerangan. Ya, hak kerajaan nak sebarkan apa. Dia dulu pakai itu ya. Masuk ke kampung-kampung, tuan-tuan puan-puan. Tak. Dimaklumkan. Gitulah. Jadi dia masuk ke kampung-kampung. Ni pun gitu, ada pergi rumah ke rumah. Ya, bagi informasi. Sampai dia sebut parau suaranya. Parau maksudnya terlalu banyak bersuara dan terlalu banyak guna untuk dibagi tahu pada masyarakat kafir. Maka itulah maksud dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Bara'ah. Ni. Yang katakan apa ni, Allah kirimkan bersama Sayyidina Ali ni
40 surah, 40 ayat daripada surah Bara'ah. Bara'ah ni maknanya berlepas diri. Maknanya dah berlepas diri dah. Antara Islam dengan orang kafir. Tu masuk surah Bara'ah tu. Ya Allah Ta'ala sebut, wa adhanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Wa basyiril ladhina kafaru bi'adzabin alim. Apa maksudnya? Dan inilah pemberi tahuan daripada Allah. Wa azanu minallah. Inilah pemberitahuan berkeliling. Daripada Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji yang besar, hari Arafah, bahawa Allah dan Rasulnya memutuskan putus perhubungan daripada kaum musyrikin. Dah terputus dah. Ya, tidak ada dah berlaku takhalluf ke ta'awun ke dengan orang kafir. Start daripada itu. Ya. Oleh itu, jika kamu taubat, maka adalah bukti bagi kamu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa kamu tidak boleh melemahkan Allah. Tidak boleh terlepas daripada siksaan Allah. Dan beritahulah kepada orang-orang kafir akan siksaan yang pedih. Kita azan dulu. Baik, jadi tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad bahawa ketika Abu Bakar ditugaskan mengerjakan haji itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya setahun sebelum Nabi buat haji, ya, dan lepas Nabi balik haji itu dalam masa berapa bulan Nabi pun wafat. Jadi Abu Bakar dah pergi dulu tahun yang ke-9. Selesaikan dulu. Ya. Beliau keluar bersama 300 orang lelaki penduduk Madinah. Bersama-sama baginda kirim 20 badanah binatang untuk disembelih yang digantung tanda di lehernya. Dah. Jadi binatang ni bawa sekali. Biasa binatang-binatang ni, ya, yang mana untuk ternakan untuk disembelih tu ada penanda-penanda dia. Ya, rombongan tu lebih kurang dalam 300 orang. Habislah dia punya muqaddimah. Kita tengok sedikit tentang ibarah dan pengajaran. Yang pertama, kaum musyrikin dan tradisi mereka dalam amalan haji. Anda telah pun mengetahui melalui keterangan yang lepas bahawa amalan haji di Masjidil Haram adalah di antara yang dipusakai oleh orang-orang Arab dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memanglah amalan ni sebab Kaabah ni didirikan kembali oleh Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, foundation dia bersama dengan Nabi Ismail. Dah dia naikkan. Maknanya dia sebut wa iz yarfa'u, dia meninggikan. Bukan dia mengasaskan, dia meninggikan. Maknanya tapak tu dah ada. Sebab tu dia sebut Bakkah. Kenapa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Dia guna perkataan Bakkah. Sebab maksud Bakkah itu maknanya Mekah yang dah ada dah bangunan. Yang telah didirikan oleh zaman Nabi Adam AS. Sebab itu masa zaman Nabi Nuh, ya, Mekah tu lenyap. Kerana banjir besar, lenyap. Ya, lenyap. Jadi tinggal tapak. Mari zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan dia bawa Hajar.
Tak. Bila anak Ismail ni dah besar, dia pun dirikan balik. Tak. Kemudian Nabi Ibrahim lah yang menyuruh umat manusia untuk buat haji. Maka mereka ambil daripada tradisi zaman Nabi Ibrahim, tapi oleh kerana dah berlalu masa yang panjang, maka berlaku banyak bid'ah sehinggalah melakukan ibadah haji dalam keadaan cara mereka yang telah ditokok tambah, bertepuk-tepuk dan berbogel-bogel. Jauh sangat dah. Haji tu betul dah, tapi pengisian dalam tu dah banyak dah berubah. Dah. Sebab tu bab ibadah ni dia bentuk taufiqi. Dah, tauqif. Dia tak boleh nak ditokok tambah. Dia apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang ada dalam Quran. Dia tak boleh nak kita pandai-pandai nak letak. Melainkan dia dah ada asas yang Nabi dah bagi sedikit, orang kata dia punya sandaran-sandaran. Tu tak apa. Sebab kalau nak kira Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Lepas tu kata bid'ah. Tak betul. Tak. Sebab disebut wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Nabi hendaklah kamu buat, amalkan. Dan apa yang dilarang hendaklah kamu jauhi. Tak. Jadi maksudnya juga apa yang tak dilarang tak apa. Kalau nak kira Saidina Bilal dia buat semayang lepas ambil wuduk, ambil semayang. Nabi tak buat. Nabi tak tegur pun. Bahkan masa Nabi naik Isra' Mi'raj, tengok terlapat, dengar terapah dia. Jadi ada amalan yang Nabi tak tunjuk pun, tapi sahabat buat, Nabi diam. Dan Nabi tak tahu pun kadang-kadang. Ada sahabat namanya Zaid pun apa, sebelum dia nak dibunuh oleh kafir Quraisy, dia minta izin. Dia nak solat sunat 2 rakaat. Sedangkan sebelum tu Nabi tak pernah baca pun. Jadi benda-benda yang dah ada asas, dah dibenarkan, tak jadi masalah. Itu ikut kekreatifan. Banyak sahabat-sahabat bila dia bangkit daripada rakaat, dia tambah lagi. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ajar pun. Tak. Sahabat baca sendiri kat belakang. Akhirnya Nabi tanya, siapa baca? Diam je, takut. Akhirnya dia pun mengaku. Dia kata, aku tengok ada 30 malaikat mencatat besarnya pahala yang kamu tu. Jadi maksudnya bab sembahyang ni doa. Apa-apa pun boleh baca doa. Sehingga kan Saidina Abu Bakar minta pada Nabi satu doa dia nak baca dalam sembahyang. Tak kisahlah nak baca masa rakaat ke, masa sujud ke, masa tasyahud akhir ke. Tak. Masa lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antara lin dengan amin tu boleh baca doa. Allahumma ufirli. Tak. Zambi. Tak. Wali walidayya. Boleh baca. Tak. Jadi Abu Bakar minta doa pada Nabi. Nabi pun ajar doa. Rabb Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min indik. Begitu. Dia sebut, dia kata yang dipusakai oleh orang Arab daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka amalan haji itu adalah saki-baki warisan agama Hanifiyah. Ya, Hanifan Musliman. Tak. Itu. Ya, Hanif tu maknanya agama yang benar, agama yang lurus, ya, iaitu siratal mustaqim lah. Yang mereka terus memeliharanya. Namun demikian banyak pula cemaran, maksudnya pencemaran jahiliyah dan kerja sia-sia, syirik yang telah meresap masuk dalam amalan haji itu. Hinggalah upacara haji mereka tertonjol dengan upacara syirik lebih banyak daripada upacara ibadah yang berasaskan tauhid. Tak. Dia buat, dia tawaf. Sebab tradisi Nabi dulu buat tawaf. Dia tawaf agak. Tapi dia tambah pula. Bertepuk-tepuk dan berbogel-bogel. Kemudian mereka akan lumurkan darah-darah binatang ni pada dinding-dinding Kaabah tu. Ya, dinding-dinding Kaabah.
Itu amalan-amalan mereka. Lepas tu barulah turun ayat lain, yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak terima daging dan darah. Yang kamu persembahkan yang Allah terima adalah takwa di kalangan kamu. Daging tu untuk kamu. Tapi walaupun kamu buat untuk Allah, tak perlu nak pergi lomo-lomo. Ya, pada diletakkan daging-daging tu pada berhala-berhala dan darah-darahnya dilumu-lumu pada bangunan Kaabah. Tu zaman tu, zaman haji mereka. Ibnu Aiz menyebut bahawa kaum musyrikin mengerjakan haji bersama kaum muslimin pada masa itu. Jadi masa 9 hijrah tu duduk bolok antara orang Islam dengan orang kafir. Sebab tu Nabi tak pergi zaman tu. Masa tu Nabi tak pergi. Masih lagi bercampur. Mengerjakan haji bersama kaum muslimin pada masa itu hingga kaum muslimin diganggu oleh kaum musyrikin pada memekik dengan suara yang kuat untuk mengelirukan kaum muslimin. Kaum musyrikin itu memekik. Tiada sekutu bagimu kecuali seorang saja sekutu. Ya, yang ia dan apa yang dimilikinya adalah milikmu. Dia kacau. Dia seru juga. Tak. Dia seru. Dia pekik. Dia sebut apa? Tiada sekutu bagimu. Tiada sekutu bagi Allah. Kecuali seorang saja. Sekutu. Yang ia dan apa yang dimilikinya adalah milikmu. Malah ada beberapa orang lelaki musyrikin bertawaf dengan bertelanjang bogel. Pada pendapat mereka berbogel itu adalah satu penghormatan kepada Kaabah. Pernah salah seorang di antara mereka berkata, saya bertawaf dalam keadaan sama seperti di waktu saya dilahirkan. Tiada suatu pada saya benda dunia yang dicampuri oleh ketidakadilan dunia. Tak. Kita ni pakai ihram ni sebab apa? 2 kain lebar dah, atas dan bawah. Kerana nak gambarkan semua manusia ni setaraf dia depan Allah. Tidak ada mahkota, tidak ada pangkat, tidak ada paku, tidak ada apa depan Allah. Dia lagilah. Dia kata, tak payah kata apa, kain pun tak ada. Dia kata sama masa dilahirkan. Ya, masa lahir tu telanjang bulat. Masa pergi tawaf pun, haji pun telanjang bulat. Tak tahulah kenapa orang istilahkan telanjang tu kena bulat. Tak ada kata telanjang 4 segi ke. Apa hal jadi telanjang bulat tuan-tuan? Padahal kita ni bukan bulat pun. Tak. Panjang ke pula. Tapi telanjang bulat. Nanti kaji balik. Telanjang bulat dah. Kalau kenapa boleh sabit dengan bulat dah? Ya. Kotoran itu berkekalan dalam ibadah haji hinggalah ke hujung tahun 9 Hijrah. Iaitu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan haji. Sebab tu Nabi tak pergi masa tu. Nabi kirim ke Abu Bakar. Selesaikan dulu. Allah pelihara pandangan mata Nabi ni. Benda-benda macam tu. Dan Ali radhiyallahu anhu kepada semua kaum musyrikin juga diberitahu supaya semua kotoran tersebut dibersihkan dari Masjidil Haram dan tidak boleh dibawa semula lagi. Lepas pada tahun tu bagi berkeliling, bagi amaran, tu tahun terakhir mereka. Lepas tu tak boleh masuk dah. Tak boleh buat haji dah. Kalau nak masuk juga, masuk dengan Islam. Gitu. Lepas tu bersih. Mekah dengan Madinah tak ada orang kafir. Selepas daripada itu. Sekarang nari pula berubah balik dah. Ni kerana apa? Tangan-tangan golongan-golongan munafik, ya, dan golongan-golongan kafir, ya, akhirnya membawa balik yang telah Nabi bersihkan. Tu dia panggil kota haram, haramain, 2 kota suci. Baik, ada 2 lagi. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Iaitu pemansuhan perjanjian dengan pengisytiharan perang. Dan satu lagi kepastian tentang hakikat pengertian jihad. Jihad.
Nanti kita sambung pada pertemuan-pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu taala bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'al yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minnakum ya karim.